What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dan dalam video kali ini kita nak sembang berkenaan dengan 7 watak yang pernah disingkirkan daripada Marine. So please stay tuned until the end of this video dan jom let's proceed with the content. Ikuzu Yarodomo. Cerita One Piece tak pernah pudar. Setiap episod penuh makna, pengajaran hebat buat semua. Coverto sang legenda, bawa cerita penuh warna. Dari Luffy hingga Zoro, setiap kisah penuh inspirasi. Marine dalam dunia One Piece sentiasa digambarkan sebagai simbol autoriti mutlak, disiplin keras, kesetiaan membuta tuli kepada kerajaan dunia dan juga Five Gorosei, Five Elders. Watak seperti Akainu, Kizaru dah cukup untuk dijadikan contoh sempurna tentera yang sanggup mengorbankan segala-galanya demi satu arahan orang atasan. Namun tak semua yang menyarung seragam Marine mampu bertahan dengan sistem yang kejam dan tidak berkeperimanusiaan ini. Hakikatnya hanya segelintir sahaja anggota Marine yang pernah disingkirkan atau meninggalkan organisasi ini. Ada yang keluar secara terpaksa, ada yang memilih untuk berpaling kerana hati nurani, dan ada juga yang dibuang kerana terlalu kejam. Yes, kejam sampai Marine sendiri tak sanggup menerima dia. Lebih menarik, tidak semua bekas Marine ini berubah menjadi wira. Ada yang bertukar menjadi musuh yang lebih berbahaya, manakala ada juga yang memilih jalan kelabu asap. Walaupun jumlah mereka sedikit, bekas-bekas Marine ini merupakan antara watak paling berpengaruh dan diingati dalam keseluruhan kisah One Piece. Alright, kita pergi kepada yang pertama, Monkey D. Dragon, berpisah dengan Marine selepas insiden God Valley. Monkey D. Dragon, bapa kepada Luffy dan pemimpin tentera Revolutionary Army, merupakan antara contoh paling terkenal individu yang pernah berada dalam Marine sebelum disingkirkan. Menariknya, kes Dragon agak lembut berbanding yang lain sebab ayahnya sendiri, Monkey D. Garp, membantu memastikan Dragon keluar dari Marine tanpa pertumpahan darah. Namun jangan salah faham, Dragon tak keluar tanpa sebab. Pada awalnya, Dragon benar-benar percaya kepada misi Marine untuk melindungi dunia, melindungi nasib warga Marhain macam ni. Tetapi segala-galanya berubah selepas dia menyaksikan kekejaman insiden God Valley. Di situ Dragon melihat sendiri bagaimana golongan bangsawan memburu manusia tidak bersalah hanya untuk apa? Sekadar hiburan. Prinsip Dragon hancur berkecai. Ketika itulah Dragon mendengar rayuan seorang ibu yang memintanya menyelamatkan anak kecil bernama Teach. Malah Dragon juga terlibat dalam usaha menyelamatkan 2 bayi kembar, Shamrock dan Shanks. Sejak hari itu, Dragon sedar Marine bukan lagi tempatnya. Dia akhirnya membalas jasa Garp dengan cara paling ironi, menubuhkan tentera Revolutionary Army, organisasi yang bertujuan untuk merobohkan Marine dan kerajaan dunia. Seterusnya adalah siapa lagi kalau bukan Jaguar di Soul, gergasi Marine yang pernah menyelamatkan Nico Robin. Beberapa individu yang memiliki Will of D pernah menyertai Marine, sesuatu yang sangat bercanggah dengan hakikat sebenar kehendak tersebut. Mereka yang mewarisi D secara semula jadi adalah musuh kepada dewa-dewa kerajaan dunia. Maka tidak hairanlah tokoh seperti Dragon dan Jaguar di Soul akhirnya disingkirkan. Dalam kes Soul, kejatuhannya berlaku semasa tragedi Ohara. Ketika Buster Call dilancarkan, Soul tidak sanggup melihat pembunuhan, pembantaian beramai-ramai terhadap orang awam dan cendekiawan Ohara. Dia memilih untuk melindungi seorang kanak-kanak kecil bernama Nico Robin. Walaupun itu bermakna mengkhianati Marine, Soul sanggup mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Robin, dan keajaiban berlaku apabila dia masih hidup. Bertahun-tahun kemudian, mereka akhirnya bersatu kembali di Elbaf dengan linangan air mata. Tambahan pula, Imu sendiri pernah menyatakan bahawa seluruh Elbaf berkait dengan D. Maka tidak hairanlah Soul berpaling tadah demi menyelamatkan nyawa yang tidak bersalah. Seterusnya adalah Admiral Aokiji meletakkan jawatan selepas pertarungan dengan Akainu.
Satu ketika dahulu, 3 admiral asal dianggap tonggak kesetiaan Marine. Namun kini hanya 2 yang tersisa. Aokiji atau Kuzan meninggalkan jawatannya selepas kalah tipis kepada Akainu dalam pertarungan sengit di Pang Hazard. Kekalahan itu bukan sekadar perlawanan fizikal tetapi pertembungan ideologi. Aokiji tidak mampu menerima keadilan versi Akainu yang terlalu ekstrim. Lebih ironik, Aokiji kini bergabung dengan kumpulan lanun paling huru-hara pula, lanun Blackbeard. Tak ada tanda langsung bahawa Aokiji menyusup sebagai ejen rahsia. Dia nampaknya benar-benar meninggalkan Marine dan memutuskan semua hubungan. Dengan keputusan itu, pintu untuk kembali ke Marine telah tertutup rapat buat selama-lamanya. Seterusnya adalah Captain Morgan, dibenci oleh anak buah sendiri. Captain Morgan merupakan antara Marine terawal diperkenalkan dalam siri ini. Dia adalah contoh klasik penyalahgunaan kuasa, seorang pemerintah zalim di Shells Town. Apabila Luffy menumbangkannya, anak-anak buah Morgan sendiri bersorak kegembiraan, tanda betapa mereka membencikan dia. Walaupun ditangkap, Morgan berjaya melarikan diri ketika Garp tertidur, sehingga kini dia masih lagi bebas. Walaupun kemungkinan besar dia tidak akan memainkan peranan besar lagi kerana kekuatannya yang bukannya kuat sangat pun, biasa-biasa je. Seterusnya adalah Sentomaru, berpaling tadah demi keadilan, justice. Sentomaru mula dikenali sebagai ketua unit pasifista, menjadikannya musuh Straw Hat pada awalnya. Namun segala-galanya berubah di arc Egghead. Sentomaru memilih untuk menyebelahi Luffy dan menentang Marine demi mempertahankan apa yang betul. Walaupun terperangkap antara kuasa besar seperti Five Elders, Sentomaru berjaya melarikan diri. Namun sebagai bekas Marine, hidupnya kini sentiasa berada dalam keadaan bahaya dan kita tak tahu apa yang berlaku kepada Sentomaru setelah insiden Egghead. Seterusnya adalah Caesar Clown, terlalu kejam untuk Marine. Bayangkan betapa kejamnya Caesar Clown sehingga Marine sendiri menolak dia. Eksperimen tidak beretika di Pang Hazard menyebabkan Caesar dibuang. Namun dia terus menjalankan eksperimen kejam dengan sokongan pihak gelap yang lain pula. Walaupun bukan lagi sebahagian daripada Marine, Caesar kekal menjadi ancaman besar kepada Straw Hat dan sekutu mereka. Seterusnya adalah Dr. Vegapunk, gugur demi menentang kejahatan. Dr. Vegapunk mungkin saintis Marine, tetapi dia memiliki hati nurani. Apabila Saturn dan kerajaan dunia melampaui batas, Vegapunk memilih untuk menentang. Dia membantu Luffy melindungi Kuma dan Bonnie serta menyebarkan kebenaran kepada seluruh dunia. Walaupun akhirnya mengorbankan nyawanya, Vegapunk tidak pernah menyesal. Warisannya diteruskan oleh para satelit dan dunia tidak akan pernah melupakan pengorbanannya. Dan seterusnya, kalau korang perasan, yes, Admiral Zack ataupun Admiral Zephyr yang katanya dia merupakan guru kepada Akainu, guru kepada Aokiji, guru kepada si Kizaru tu. Tapi nampaknya kita dah dapat pendedahan lah bahawa Aokiji mendapat khidmat nasihat ataupun mendapat khidmat latihan daripada Garp setelah berkali-kali dia hinggap dekat Garp tu kan. Yang mana Garp ni bukannya kisah sangat pun nak ada murid ke tak ada murid ke, yang dia peduli dia nak pulun kejar itu Roger lah kan. Tapi disebabkan Aokiji punya keazaman, tekad, kesungguhan, akhirnya Garp pun terimalah Aokiji ni untuk jadi anak murid dia. Tapi ibarat apa? Ibarat melepaskan anjing yang tersepit. Lepas kau dah bebas, orang kata kau bebas lah, lepas kau dah kuat, dah hero, dah power, tiba-tiba kau buat decision sendiri pula. Padahal si Aokiji tu betul-betul admire gila dengan Garp tu, tapi tak tahulah apa luka yang dalam macam mana kan, sampai dia terasa hati benar bila kalah dengan Akainu tu, bila tak dapat nak jadi apa Free Admiral tu. Sebenarnya pada aku benda tu sahaja pun kita boleh discuss panjang juga, sebab kita nampak yang Aokiji ni bukan nak sangat pun jadi Fleet Admiral, tapi dia tak lepas kalau si Akainu tu duduk dekat position tu, dia tak boleh nak terima arahan daripada Akainu. Itulah juga antara sebab dia tinggalkan Marine kan. Jadi itulah guys, sedikit sebanyak senarai. Jadi mungkin korang ada tambahan, so boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. So guys, I guess that's all I have untuk perkongsian kita pada kali ini. See you guys in the next content. Until then, my gang, anakku dah bising dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Kimis Overthrow, kami bangga kisah hebat buat semua. Teruskan langkah, tiada henti, kami setia
ikuti.